Jom korang. Sekejap. Dah nak siap dah ni. Jom Atif. Korang pergilah dulu. Kenapa ni Atif? Aku ada urusan kejap. Oh, kalau macam tu, jomlah Aidil. Oh, okey. Nanti jumpa kat kelas tau Atif. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh duduk. Terima kasih, Ustaz. Boleh buka buku teks muka surat 67. Jadi, hari ini kita akan belajar syarat-syarat. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak masuk boleh? Waalaikumsalam. Kenapa kamu lewat Atif? Saya pergi tandas sekejap tadi Ustaz. Okey, masuk. Okey Ustaz, terima kasih. Kenapa masuk lewat Atif? Alah, aku dah cakapkan tadi. Alah, tanya je. Kedua apa yang kau bawa dalam beg tu? Alah, tak ada apa-apa. Barang aku je. Oh. Macam terbang sesuatu lah. Weh Aidil, kau nak tak? Tapi kau jangan cakap kat orang lain tau. Apa? Weh, kau putih puasa ke Atif? Apa bising-bising ni? Kau ustaz dah mengajar tu. Ni Afif, Atif putih puasa. Aku dah agak dah kau tak puasa. Astaghfirullah. Kenapa korang bising-bising ni? Ustaz tengah mengajar ni. Ni ustaz. Tak ada tapi-tapi. Bangun. Syukran laka ya ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Afif, mari ikut Ustaz. Afif, cuba ceritakan kepada Ustaz apa yang berlaku tadi. Begini ustaz. Diorang berdua. Begitulah ceritanya ustaz. Astaghfirullahalazim. Afif, panggil dia orang sekarang. Baik ustaz. Atif, Aidil. Ustaz panggil korang. Cuba ceritakan kepada Ustaz apa yang berlaku tadi. Afif kata korang berdua ponteng puasa. Bukan anda Ustaz. Atif yang ajak anda. Atif, cuba jujur dengan Ustaz. Betul ke apa yang Aidil beritahu tadi? Ya Ustaz. Atif, berdosalah buat macam tu. Alah Ustaz, kita kau orang Islam. Mestilah masuk syurga. Atif, dengarlah apa yang Ustaz nak sampaikan ni. An Abi Abdullah Hijabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhuma. Anna rajulan sa'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitul maktabati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala zalika syai'an adkhulul jannah qala na'am. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان